Sejak kecil, kita diajar untuk takut akan satu perkara, kematian. Ia digambarkan sebagai pengakhiran yang mutlak, kegelapan yang menanti di hujung jalan. Seluruh budaya kita, perbualan kita dan ketakutan dalaman kita dibina di sekeliling usaha untuk mengelak atau melambatkan penamat yang tidak dapat dielakkan ini. Tetapi, bagaimana jika saya katakan kepada anda, anda telah diajar untuk takut kepada musuh yang salah? Bagaimana jika tragedi terbesar dalam hidup bukanlah ia berakhir, tetapi ia tidak pernah benar-benar dihayati? Musuh sebenar bukanlah kematian. Musuh sebenar adalah keraguan yang melumpuhkan anda setiap hari. Ia adalah penangguhan, bisikan halus yang memberitahu anda esok. Tunggu masa yang sesuai. Tunggu sehingga anda bersedia. Tunggu sehingga anda mempunyai lebih banyak wang, lebih banyak masa, lebih keyakinan. Pencuri sebenar kehidupan anda bukanlah malaikat maut yang akan datang suatu hari nanti. Ia adalah ribuan hari yang anda biarkan berlalu dalam keadaan teragak-agak, dalam keadaan menunggu yang pasif. Anda tidak takut mati. Anda takut untuk hidup sepenuhnya. Anda takut akan kekuatan yang tersimpan di dalam diri anda. Kekuatan yang jika dilepaskan akan menghancurkan realiti selesa yang telah anda bina. Ketakutan itu bukanlah pada pengakhiran tetapi pada permulaan sebenar. Kematian adalah satu kepastian, satu kitaran semula jadi. Tetapi kehidupan yang dipenuhi dengan potensi yang tidak direalisasikan, impian yang terkubur di bawah timbunan alasan dan pilihan yang tidak pernah dibuat, itu adalah tragedi sebenar. Kita tidak akan meratapi kematian seseorang yang hidup dengan berani. Kita meratapi gema kehidupan yang sepatutnya boleh berlaku. Jadi, persoalan yang perlu anda tanyakan pada diri sendiri malam ini bukanlah berapa lama lagi masa yang anda ada, tetapi berapa banyak lagi kehidupan yang anda sanggup bazirkan dalam penantian. Bayangkan alam semesta bukan sebagai ruang kosong dengan objek di dalamnya, tetapi sebagai medan tenaga yang tidak terhingga, lautan kemungkinan yang bertenaga. Ini bukan sekadar falsafah, ini adalah asas mekanik kuantum. Dalam medan kuantum ini, setiap realiti yang boleh anda bayangkan wujud serentak sebagai gelombang kebarangkalian. Kehidupan yang anda impikan, versi diri anda yang lebih sihat, lebih kaya, lebih bahagia, semuanya wujud di sana sebagai potensi tulen. Tetapi potensi ini kekal dalam keadaan hantu, tidak nyata sehingga satu perkara berlaku. Pemerhatian. Dalam eksperimen Richelah yang terkenal, para saintis mendapati bahawa zarah seperti elektron wujud dalam keadaan superposisi, iaitu di semua tempat yang mungkin pada masa yang sama, sehingga ia diperhatikan. Sebaik sahaja pemerhatian dibuat, gelombang kemungkinan itu runtuh, menjadi satu titik, satu realiti yang pasti. Anda adalah pemerhati dalam eksperimen kehidupan anda sendiri. Pilihan dan tindakan anda adalah instrumen pemerhatian. Apabila anda berdiam diri dalam keraguan, anda membiarkan semua kemungkinan itu kekal sebagai gelombang yang tidak berbentuk. Anda wujud dalam keadaan superposisi kuantum, tidak di sini dan tidak di sana, tidak menjadi apa-apa. Tindakan adalah daya yang meruntuhkan gelombang itu. Setiap kali anda membuat keputusan yang tegas dan mengambil langkah, tidak kira betapa kecilnya, anda sedang memaksa medan kuantum untuk memilih satu realiti. Anda sedang memberitahu alam semesta, daripada semua kemungkinan yang tidak terhingga, saya memilih yang ini. Realiti tidak dicipta oleh angan-angan. Ia tidak dibentuk oleh harapan semata-mata. Ia diukir oleh tindakan yang tegas. Berfikir untuk memulakan perniagaan tidak akan mewujudkan perniagaan. Hanya tindakan mendaftarkan syarikat, membuat panggilan pertama atau membina laman web yang akan melakukannya. Kekal dalam keadaan ragu-ragu adalah seperti menjadi hantu dalam hidup anda sendiri.
terapung melalui lautan kemungkinan tanpa pernah mendarat di mana-mana pantai. Ramai orang menganggap penangguhan sebagai satu bentuk kemalasan atau kekurangan disiplin. Tetapi ini adalah satu salah faham yang besar. Penangguhan bukanlah keadaan pasif. Ia adalah satu pilihan yang aktif dan disengajakan. Setiap kali anda menangguhkan sesuatu yang anda tahu perlu anda lakukan, minda secara sedar anda sedang membuat keputusan. Ia sedang memilih keselesaan sementara untuk mengelakkan ketidakselesaan yang dirasakan daripada tindakan. Minda secara sedar anda yang menurut ahli neuroscience mengawal sehingga 95% daripada tingkah laku harian anda beroperasi berdasarkan satu prinsip utama: untuk menjauhkan anda daripada kesakitan dan mendekatkan anda kepada keseronokan. Ia telah diprogramkan sejak zaman kanak-kanak melalui pengalaman emosi anda. Jika mengambil risiko pada masa lalu membawa kepada kegagalan atau kritikan, minda anda akan mengaitkan tindakan dengan kesakitan. Jadi, apabila anda berhadapan dengan tugas yang mencabar hari ini, satu tugas yang boleh membawa kepada pertumbuhan yang besar tetapi juga mempunyai risiko kegagalan, penggera dalaman anda berbunyi. Minda secara sedar anda berkata, bahaya, ini tidak selesa. Mari kita lakukan sesuatu yang lain. Mari kita semak media sosial. Mari kita kemas meja. Mari kita lakukan apa sahaja selain daripada perkara yang menakutkan ini. Dengan memilih penangguhan, anda sedang mengukuhkan laluan saraf ini. Anda sedang melatih otak anda untuk mempercayai bahawa mengelak adalah lebih baik daripada menghadapi. Ia menjadi satu tabiat, satu tindak balas automatik. Ini bukan kemalasan. Ia adalah mekanisme pertahanan diri yang sudah lapuk. Anda tidak memilih untuk tidak bertindak. Anda secara aktif memilih untuk kekal dalam zon selesa anda. Memahami ini adalah langkah pertama untuk merebut kembali kuasa anda. Anda perlu sedar bahawa setiap saat anda menangguh, ia adalah satu pilihan. Dan jika ia adalah satu pilihan, anda boleh membuat pilihan yang berbeza. Anda boleh mula melatih semula minda secara sedar anda dengan sengaja memilih ketidakselesaan jangka pendek untuk ganjaran jangka panjang, membuktikan kepada diri sendiri langkah demi langkah bahawa tindakan itu tidak mematikan. Malah, ia adalah satu-satunya perkara yang membuatkan anda benar-benar hidup. Berapa ramai antara anda yang sedang menunggu? Menunggu untuk merasa lebih bersedia. Menunggu untuk mempunyai lebih keyakinan. Menunggu sehingga semua keraguan hilang dan anda merasa 100% pasti. Saya ada satu berita untuk anda. Hari itu tidak akan tiba. Perasaan bersedia sepenuhnya adalah satu ilusi. Keyakinan bukanlah sesuatu yang anda perolehi sebelum anda mula. Ia adalah hasil daripada permulaan itu. Keberanian bukanlah ketiadaan ketakutan. Ia adalah tindakan yang diambil walaupun ketakutan itu ada. Kita telah diajar dengan cara yang salah. Kita fikir kita perlu mengumpul sumber dalaman seperti keyakinan dan motivasi terlebih dahulu, dan kemudian barulah kita boleh bertindak. Tetapi hukum alam semesta berfungsi sebaliknya. Tindakan adalah penjana. Tindakan mencipta motivasi. Tindakan membina keyakinan. Fikirkan tentang kali pertama anda belajar menunggang basikal. Adakah anda menunggu sehingga anda merasa yakin sepenuhnya sebelum anda menolaknya? Tidak. Anda naik, anda merasa goyah, anda merasa takut dan anda mula mengayuh. Keyakinan itu datang selepas beberapa meter, selepas beberapa kali jatuh dan bangun semula. Ia ditempa melalui perbuatan itu sendiri, bukan sebelum itu. Menunggu untuk merasa bersedia adalah bentuk penangguhan yang paling licik kerana ia menyamar sebagai kebijaksanaan. Anda memberitahu diri anda, saya hanya mahu melakukannya dengan betul. Tetapi sebenarnya anda sedang melindungi diri anda daripada kemungkinan kegagalan.
anda perlu membuat satu keputusan yang radikal hari ini untuk berhenti menunggu kebenaran daripada perasaan anda. Perasaan anda akan sentiasa ketinggalan di belakang tindakan anda. Buat keputusan dahulu, ambil langkah pertama. Perasaan akan menyusul kemudian. Buat keputusan yang sebenar. Perkataan decision atau keputusan berasal dari perkataan Latin decidere yang bermaksud memotong. Membuat keputusan sebenar bermakna anda memotong semua kemungkinan lain. Tiada lagi jalan kembali. Tiada lagi pilihan untuk berundur. Apabila anda membuat komitmen seperti ini, sesuatu yang ajaib berlaku. Alam semesta mula mengatur semula dirinya di sekeliling keputusan anda. Tetapi ia hanya boleh bertindak balas kepada komitmen yang dijelmakan melalui tindakan, bukan niat yang teragak-agak. Setiap daripada anda adalah pemancar tenaga. Anda sentiasa menghantar isyarat ke dalam medan kuantum, dan isyarat ini terdiri daripada fikiran dan emosi anda. Ini bukan lagi pseudosains, ia adalah fizik. Jantung anda menghasilkan medan elektromagnetik yang ribuan kali lebih kuat daripada otak. Apabila anda mempunyai niat atau keinginan yang jelas, anda mencipta satu corak tenaga. Tetapi fikiran sahaja tidak mencukupi. Fikiran adalah seperti draft pelan tindakan. Ia adalah potensi elektrik. Tindakan adalah cas magnet yang menarik realiti kepada anda. Untuk mewujudkan sesuatu, anda memerlukan kedua-duanya. Anda memerlukan cas elektromagnetik. Inilah yang dimaksudkan dengan koheren energetik. Apabila niat anda, emosi anda dan tindakan anda sejajar sepenuhnya, anda mencipta satu gelombang yang kuat dan koheren. Anda menghantar isyarat yang jelas dan tidak berbelah bahagi kepada alam semesta. Anda menjadi magnet yang berkuasa untuk realiti yang anda inginkan. Namun, inilah yang kebanyakan orang lakukan. Mereka berkata mereka mahukan kelimpahan kewangan, tetapi tindakan mereka didorong oleh pemikiran kekurangan. Mereka membeli barangan paling murah, mereka sentiasa bimbang tentang wang. Mereka enggan melabur dalam diri mereka. Niat mereka, kelimpahan, dan tindakan mereka, kekurangan, menghantar isyarat yang bercanggah dan huru-hara. Ia seperti cuba menala radio kepada dua stesen pada masa yang sama. Apa yang anda dapat hanyalah bunyi bising statik. Alam semesta keliru. Ia tidak tahu apa yang perlu dihantar kembali kepada anda. Prokrastinasi adalah bentuk ketidakkoherenan yang paling teruk. Anda berkata anda mahu menulis buku tetapi anda tidak menulis. Anda berkata anda mahu memulakan perniagaan tetapi anda tidak mengambil langkah pertama. Terdapat jurang yang besar antara apa yang anda katakan anda mahu dan apa yang anda lakukan. Jurang ini mewujudkan gangguan dalam medan tenaga anda. Anda membocorkan kuasa anda. Tindakan yang sejajar adalah jambatan antara dunia dalaman dan dunia luaran. Ia adalah cara anda memberitahu medan kuantum dengan pasti. Saya serius tentang ini. Saya bukan sahaja memikirkannya, saya menjelmakannya. Saya menjadi tenaga yang saya ingin tarik. Dan apabila anda mula beroperasi dari keadaan koheren ini, anda akan melihat bagaimana realiti mula membengkok untuk anda. Peluang muncul entah dari mana. Orang yang betul datang ke dalam hidup anda. Halangan mula hilang. Ini bukan kebetulan. Ini adalah hukum gemaan kuantum. Alam semesta tidak memberikan apa yang anda mahu. Ia memberikan kembali cerminan siapa anda yang ditakrifkan oleh tindakan anda. Bagaimana jika saya katakan bahawa halangan, cabaran dan kesukaran yang anda cuba elakkan dengan bersungguh-sungguh sebenarnya adalah bahagian paling penting dalam perjalanan anda? Kita telah diprogramkan untuk melihat halangan sebagai tanda bahawa kita berada di jalan yang salah. Kita fikir kehidupan yang berjaya adalah kehidupan yang lancar dan mudah. Ini adalah satu pembohongan. Halangan bukanlah penghalang di jalan, halangan adalah jalan itu sendiri.
Fikirkan tentang proses menempa sebilah pedang. Seketul logam mentah tidak berguna. Ia perlu dipanaskan dalam api yang sangat panas, dipukul berulang kali dengan tukul dan dicelup ke dalam air sejuk. Proses ini menyakitkan, ganas dan penuh tekanan. Tetapi melalui tekanan inilah struktur molekul logam itu berubah. Ia menjadi lebih kuat, lebih tajam dan lebih berdaya tahan. Anda adalah logam itu. Kehidupan adalah tukang besi. Setiap cabaran yang anda hadapi adalah pukulan tukul yang membentuk anda. Setiap kegagalan adalah api yang membakar kelemahan anda. Setiap ketidakselesaan adalah proses yang menguatkan watak anda. Apabila anda berdoa untuk kekuatan, adakah anda fikir alam semesta akan memberikan anda kekuatan? Tidak. Ia akan memberikan anda situasi yang memerlukan anda untuk menjadi kuat. Apabila anda meminta keberanian, ia akan memberikan anda cabaran yang menakutkan anda. Anda tidak boleh membina otot dengan hanya duduk dan memikirkannya. Anda perlu pergi ke gym dan mengangkat beban yang berat, beban yang merobek gentian otot anda. Pertumbuhan berlaku semasa proses pembaikan. Begitu juga, anda tidak boleh membina daya tahan emosi atau kekuatan mental dengan mengelakkan kesukaran. Anda membinanya dengan menghadapinya secara langsung. Oleh itu, hentikan lari daripada cabaran anda. Lihatlah mereka sebagai latihan yang direka khas untuk anda. Setiap masalah yang anda hadapi adalah satu peluang untuk anda meningkatkan tahap keupayaan anda. Alam semesta sedang menguji anda, bukan untuk menghukum anda, tetapi untuk menyediakan anda. Ia bertanya, adakah anda benar-benar bersedia untuk kehidupan yang anda minta? Kerana kehidupan yang hebat memerlukan individu yang hebat. Dan kehebatan ditempa dalam api kesukaran. Jadi, apabila halangan seterusnya muncul, jangan mengeluh. Ucapkan terima kasih. Ia adalah bukti bahawa anda sedang bergerak, anda sedang berkembang dan anda sedang dalam proses menjadi versi diri anda yang mampu mengendalikan impian terbesar anda. Sekarang, mari kita bercakap tentang bagaimana untuk mengintegrasikan ini ke dalam kehidupan harian anda. Bermula hari ini sekarang, teori adalah indah, tetapi tanpa aplikasi ia tidak berguna. Saya mahu anda melakukan satu latihan mudah selepas anda selesai menonton video ini. Ambil sekeping kertas dan pen atau buka aplikasi nota pada telefon anda. Saya mahu anda menulis satu perkara yang telah anda tangguhkan. Satu perkara yang anda tahu di dalam hati anda perlu anda lakukan, tetapi ketakutan atau keraguan telah menahan anda. Iakah mungkin sesuatu yang besar, seperti berhenti kerja untuk memulakan perniagaan anda sendiri, atau sesuatu yang kecil, seperti membuat panggilan telefon yang sukar itu? Jangan terlalu memikirkannya. Tulis perkara pertama yang terlintas di fikiran. Sudah? Baik. Sekarang di bawahnya, saya mahu anda menulis satu langkah fizikal yang paling kecil, paling mudah, yang boleh anda ambil ke arah matlamat itu dalam masa 24 jam akan datang. Bukan merancang langkah itu. Bukan berfikir tentang langkah itu. Melakukan langkah itu. Jika anda mahu menulis buku, langkahnya mungkin membuka dokumen baru dan menulis 100 patah perkataan. Jika anda mahu menjadi lebih sihat, langkahnya mungkin memakai kasut sukan anda dan berjalan di luar selama 10 minit. Kuncinya adalah untuk menjadikannya begitu kecil sehingga ia kelihatan tidak masuk akal untuk tidak melakukannya. Mengapa ini sangat berkuasa? Kerana ia menggodam sistem saraf anda. Apabila anda mengambil tindakan fizikal, walaupun kecil, anda menghantar isyarat yang kuat kepada otak anda. Anda berkata, kita sedang bergerak sekarang. Ini bukan lagi fantasi, ini adalah realiti. Ini memulakan gelung maklum balas positif. Tindakan kecil membawa kepada rasa pencapaian kecil yang meningkatkan dopamin anda sedikit
yang memberikan anda motivasi untuk mengambil tindakan kecil seterusnya. Ini adalah bagaimana momentum dibina. Anda tidak pergi dari 0 ke 100. Anda pergi dari 0 ke 1. Dan 1 adalah nombor yang paling penting. Selepas anda mengambil langkah kecil itu, saya mahu anda berkongsi di ruangan komen di bawah. Tulis sahaja, saya telah bertindak. Anda tidak perlu menyatakan apa yang anda lakukan. Hanya kongsi fakta bahawa anda telah menyeberangi garisan antara niat dan tindakan. Ini akan mewujudkan satu accountability kolektif. Ia akan memberi inspirasi kepada orang lain yang menonton. Mari kita jadikan ruangan komen ini sebagai bukti hidup kuasa tindakan serta-merta. Jangan tunggu. Lakukan sekarang. Apabila anda mula mengambil tindakan dan keluar dari zon selesa anda pasti akan menghadapi 2 musuh dalaman yang kuat, keraguan dan ketakutan. Mereka akan muncul tanpa diundang, berbisik di telinga anda bahawa anda tidak cukup baik, bahawa anda akan gagal, bahawa anda patut berputus asa dan kembali ke tempat yang selamat. Adalah penting untuk anda memahami dari mana datangnya suara-suara ini dan bagaimana untuk menanganinya. Ketakutan adalah mekanisme kelangsungan hidup biologi yang purba. Ia direka untuk melindungi anda daripada ancaman fizikal sebenar, seperti harimau saber-tooth. Masalahnya ialah otak reptilia anda tidak dapat membezakan antara ancaman harimau dan ancaman kritikan awam ataupun kegagalan perniagaan. Ia bertindak balas dengan cara yang sama. Dengan mencetuskan tindak balas lawan atau lari, membanjiri sistem anda dengan hormon stres. Langkah pertama adalah untuk mengiktiraf ketakutan sebagai isyarat biologi, bukan sebagai kebenaran mutlak. Apabila anda merasakan ketakutan itu muncul, jangan cuba menentangnya. Ambil nafas dalam-dalam dan katakan pada diri anda, terima kasih otak kerana cuba melindungi saya. Tetapi ini bukan situasi hidup atau mati. Saya selamat. Ini memisahkan anda daripada reaksi emosi dan membolehkan anda bertindak dari korteks prefrontal anda, bahagian otak yang logik. Keraguan pula selalunya berpunca daripada pengatur caraan bawah, sedar dan kepercayaan terhad yang telah anda serap sepanjang hidup anda. Suara keraguan itu selalunya adalah gema, suara ibu bapa, guru atau rakan sebaya dari masa lalu anda. Untuk mengatasinya, anda perlu membina bukti yang bertentangan. Setiap kali anda mengambil tindakan walaupun berasa ragu, anda sedang menulis semula skrip dalaman anda. Anda sedang memberikan bukti baru kepada minda separa sedar anda bahawa anda sebenarnya mampu. Di sinilah peranan epigenetik menjadi sangat menarik. Ahli biologi sel seperti Dr. Bruce Lipton telah menunjukkan bahawa persepsi dan kepercayaan anda boleh mengubah ekspresi gen anda. Apabila anda secara konsisten memilih tindakan berani berbanding tindak balas berasaskan ketakutan, anda secara literal menghantar isyarat kimia baru kepada sel-sel anda, mengaktifkan gen untuk pertumbuhan dan daya tahan, dan menyahatifkan gen untuk stres. Anda bukan sahaja mengubah minda anda, anda sedang mengubah biologi anda pada tahap yang paling asas. Jadi, apabila keraguan dan ketakutan datang mengetuk, jangan biarkan mereka mengambil alih. Anggap mereka sebagai penunjuk bahawa anda sedang berkembang. Mereka adalah tanda bahawa anda berada di pinggir zon selesa anda dan di situlah semua keajaiban berlaku. Kita telah sampai ke penghujung perbincangan kita. Tetapi ini bukanlah satu pengakhiran. Ia adalah satu permulaan. Permulaan kehidupan di mana anda berhenti menjadi penonton dan mula menjadi pencipta yang aktif. Mari kita imbas kembali perjalanan kita. Kita bermula dengan mencabar kepercayaan yang paling asas, bahawa kematian adalah musuh utama kita. Kita telah mendedahkan penipu sebenar,
pencuri senyap masa kita, keraguan dan penangguhan. Kita telah belajar daripada kebijaksanaan fizik kuantum bahawa realiti itu sendiri adalah lautan kemungkinan yang tidak terhingga, menunggu pemerhatian sedar kita, tindakan kita untuk meruntuhkannya menjadi pengalaman yang nyata. Anda telah memahami bahawa berdiam diri dalam keadaan tidak membuat keputusan adalah memilih untuk kekal sebagai hantu dalam potensi hidup anda sendiri. Kita telah mendedahkan penangguhan bukan sebagai kemalasan, tetapi sebagai pilihan aktif yang dibuat oleh minda separa sedar untuk keselesaan jangka pendek. Satu tabiat yang boleh dan mesti dipecahkan. Anda kini tahu bahawa menunggu untuk merasa bersedia adalah satu perangkap, kerana keyakinan dan keberanian tidak pernah datang sebelum tindakan. Ia ditempa di dalam api tindakan itu sendiri. Anda telah diperkenalkan kepada konsep koheren energetik, memahami bahawa alam semesta bertindak balas bukan kepada angan-angan anda tetapi kepada isyarat yang sejajar dan kuat yang anda pancarkan apabila fikiran, emosi dan yang paling penting tindakan anda berada dalam harmoni yang sempurna. Dan akhirnya kita telah membingkai semula halangan bukan sebagai penghalang tetapi sebagai jalan itu sendiri, proses penempaan yang penting untuk membina kekuatan yang diperlukan untuk menyokong kehidupan yang anda impikan. Mesej utama daripada semua ini adalah mudah tetapi sangat mendalam. Kuasa anda terletak pada saat ini. Bukan semalam, bukan esok. Sekarang, setiap saat adalah satu titik pilihan. Anda boleh memilih untuk kekal dalam keadaan menunggu, atau anda boleh memilih untuk bertindak. Anda boleh memilih keselesaan keraguan, atau anda boleh memilih ketidakselesaan pertumbuhan. Pilihan di tangan anda. Berhenti menipu diri sendiri dengan berkata, anda akan mulakan esok. Esok adalah konsep yang tidak wujud. Anda hanya mempunyai sekarang. Jadi, saya menyeru anda bukan sebagai seorang guru, tetapi sebagai rakan seperjuangan dalam perjalanan ini. Buat keputusan itu. Ambil langkah pertama itu. Runtuhkan gelombang kemungkinan itu. Tunjukkan kepada alam semesta, kepada diri anda sendiri, bahawa anda sudah selesai menunggu. Sudah tiba masanya untuk hidup. Tragedi sebenar bukanlah kubur yang menanti kita semua, tetapi kehidupan yang kita kuburkan di dalam diri kita setiap hari kita memilih untuk tidak bertindak. Jangan biarkan itu menjadi kisah anda. Kisah anda bermula sekarang. Bertindak sekarang.